PMS ni dah buat lawak pula kali ni. Hadir ke Sabah tunai amanah rakyat, bukan cari keuntungan peribadi. Oh, hoi, pelik betul lah. Tapi aku pelik juga kenapa PMS datang bila dah nak kat PRN. Tiba-tiba buat meeting, buat apa perbincangan kabinet tentang hak 40% rakyat Sabah. Sebelum ni tak nak buat pula. Tapi aku tahu dah PMX ni dia nak cari populariti. Dia nak cari, orang kata apa, dia nak perhatian, tahu tak? Dia kalau boleh nak 24 jam mengatakan bahawa PMX ni bagus. Itu je lah hari-hari. Sampai menanah aku nak telinga dan dengar. Bukan setakat tu je guys. Billboard macam-macam. Nak tahu billboard macam mana? Ni yang pertama. Satu, muka PMX lagi. Dua,